Okay, kita tengok lagi satu soalan yang melibatkan persamaan serentak, which is kalau awak tengok ni, obviously awak akan nampak ni ada linear. Sekejap ni adalah linear, ni adalah non-linear sebab ada kuasa 2 lah. Lepas tu ada gabung lagi x, y kat sini. So dia bukan linear lah. So nak jawab soalan ni macam mana? Ingat tak? Kita kena bermula dengan linear. So 4x campur 2y sama dengan 10. Agak-agak huruf apa yang senang untuk jadikan dia single di depan? Bukan rumus lah. Obviously lah, nampak 2 tu kan. Tapi awak tengok sini 4, sini 2, sini 10. Kita boleh kecilkan satu sifir yang sama, iaitu sifir 2. Bahagi 2 semua. Alright, so awak akan dapat, pemudah dia akan dapat 2x tambah y sama dengan 5. So dah nampak lah siapa kena kat depan. Y kena kat depan. So 5, 2x pindah belakang jadi negatif 2x. Okay. So kita anggaplah ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, yang ini persamaan ketiga. Okay, bila kita dapat persamaan ketiga, which is ada satu huruf di depan dah, kita nak masuk equation nombor 3 tu dalam mana? Dalam 1 ke dalam 2? Mestilah dalam 2, dalam non-linear. Sebab apa? Sebab ini dah dari equation nombor 1. Takkanlah dah dapat nombor 3 nak masuk nombor 1 lagi? Tak boleh. Kita masuk ke equation nombor 2 yang panjang-panjang ni. So, bila awak nampak dia y, gantikan y tu dengan 5x tolak 2. Dekat mana? Setiap kali awak jumpa y, sini satu, sini satu. Tu je lah. So, kita masukkan 3 dalam 2. Alright. So, kita akan masukkan lah 2x kuasa 2 campur xy. Xy saya 5. Kan? Xy. X lah. Y jadi 5 tolak 2 X. Tolak 2Y kuasa 2. Y saya 5 tolak 2X kuasa 2. Tolak 37X campur 98 sama dengan 0. Panjang kan? So hati-hati bila kembang tu lah. Obviously yang ini kena hati-hati. Okay, kita buat slow-slow. Mesti dapat punya, jangan risau. So 2x kuasa 2, 2x kuasa 2 lah. Campur ni expand, kembang. So sini kita akan dapat 5x tolak 2x kuasa 2. Boleh? So yang ini macam nak buat So saya suggest awak settlekan ni dulu. Kalau tak boleh congak, buatlah macam ini. 5 tolak 2x. Tulis balik. 5 tolak 2x, 5 tolak 2x. Lepas tu kembang lah macam ni. Saya buat macam ni lah, saya tunjuk. So tolak 2. Saya buat satu kurungan besar lah, senang. So 5 tolak 2x, 5 tolak 2x. Boleh? Tolak 37x campur 98 sama dengan 0. Okay, settlekan yang hijau ni dulu, baru kita permudahkan yang lain. So yang lain ni salinglah balik kan. 2x kuasa 2 campur 5x tolak 2x kuasa 2 tolak 2. Darabkan dengan yang dalam kurungan ni tadi. 5 darab 5, 25. 5 darab negatif 2, negatif 10x. Negatif 2 darab 5, negatif 10x lagi. Negatif 2 darab negatif 2, x. Positif 4x kuasa 2. Boleh? Tutup kurungan, salin balik belakang. 98 sama dengan 0. Okay. Lepas tu dah siap ke kurungan ni? Belum. Nampak tak ada kurungan? Ada 2 kat luarnya. So kena kembang satu persatu. Kau tak nak kembang satu persatu boleh. Awak pemudahkan lagi. Ni boleh pemudahkan lagi ni. Saya pemudahkan ni dulu lah. Salinlah lagi. 2x kuasa 2 campur 5x tolak 2x tolak 2. Kat sini ikutlah kalau awak nak terus macam ini kan. Ni dengan ni boleh cancel out terus. Boleh dia nak potong, tak ada masalah. Tapi saya buat slow-slow lah. So 25 tolak 20x campur 4x kuasa 2. Tu tolak 37x campur 98 sama dengan 0. Okay. Boleh Masih boleh ikut Okay, dah settle ke belum? Belum, kena ni expand ni.
Kembang satu persatu pula. Boleh? 2x kuasa 2 campur 5x tolak 2x tolak 50 tambah 40x tolak 8x kuasa 2. Ni saya turun kembang lah. Tolak 37x campur 98 sama dengan kosong. Panjang kan? Awak settle satu persatu lah. Saya settlekan kuasa 2 dulu. Ni kuasa 2. Tertinggal lah. Patutnya ada kuasa 2 kat sini. Okay. Ni kuasa 2. Saya settlekan lagi. Ni kuasa 2. Tu je lah. Lagi. Yang ni X kuasa 1. X kuasa 1. X kuasa 1. Ni boleh tekan kalkulator Yang nombor ni dengan ni. Boleh tekan terus kalkulator. Okay. Yang kuasa 2 dulu. 2 tolak 2 tolak 8. Kita akan dapat negatif 8x kuasa 2. Okay, yang X pula 5 campur 40 tolak 37. 8. Okay, yang nombor je negatif 50 tambah 98. Positif 48 sama dengan kosong. Awak nampak tak ni fungsi apa? Ni fungsi kuadratik ni. Bila fungsi kuadratik, terus tekan kalkulator betul. Tapi bila tekan kalkulator, sekejap saya check. Rasa macam tak cantik ni. Kalau awak tekan kalkulator, negatif 8, 8, 48. Oh, dapat nombor cantik. Bila awak tekan kalkulator, dapat nombor cantik. Ni orang panggil rezeki lah rezeki. So, macam mana nak buat? Maksudnya boleh lah, terus kau dapat nombor cantik, boleh terus buat macam ni. Kan? Aku tulis berapa kan? Tapi, hati-hati. Cuba awak tengok. Ni dengan ni boleh pemudahkan lagi tak? Boleh. And match, kalau boleh janganlah negatif kan dekat X kuasa 2 ni. So macam nak kita pemudahkan? Semua ni boleh sifir yang sama kan? Sifir 8, betul tak? Okay. So semua ni kena bahagi dengan 8. Bahagi dengan negatif 8. Negatif 8, negatif 8. So 8 bahagi negatif 8 dapat X kuasa 2. 8 bahagi negatif 8 negatif 1. Negatif 1x. Okay, 48 bahagi dengan negatif 8. Negatif 6 sama dengan kosong. Bila awak tekan kalkulator, okay, awak tekan kalkulator 1, negatif 1, negatif 6. Awak dapat jawapan yang sangat cantik. Buat macam ni luar ni wajib lah Okay, jawapan pertama awak X sama dengan 3. Satu lagi X sama dengan negatif 2. Rezeki So dalam kurungan terbalikkan dia. X tolak 3, X tambah 2. Adakah ini jawapan akhir? Tidak. Kenapa? Sebab soalan ada huruf Y. Ada huruf Y. So kita baru jumpa X, kena cari dia punya Y. Pasangan dia lah. Macam mana cari pasangan dia? Bila ada 2X, mestilah ada 2Y. Cari pasangan dia. Nak cari Y, guna equation nombor 1, nombor 2 atau nombor 3. Tak kisah. Tapi yang senang mana? Nombor 3. Guna balik 5, Y sama dengan 5 tolak 2X. So Y sama dengan 5 tolak 2X. Y sama dengan 5 tolak 2X. Kita buat kat sini lah So Y sama dengan 5 tolak 2 darab dengan 3. So Y kita sama dengan negatif 1. Y tolak 5 tolak 2 darab negatif 2. So Y sama dengan 9. So dah siap ke belum? Sudah. Sebab apa? Kita ada pasangan X dan Y yang pertama bila X 3, Y negatif 1. Pasangan yang kedua bila X negatif 2. Bila X negatif 2, Y kita 9. Boleh tak? 5 markah. Kena buat slow-slow lah Buat slow-slow, insya-Allah boleh. Algebra ni hati-hati yang ni. Kena hati-hati. Kembang, pemudahkan ni kena hati-hati. Okay?